واتقوا الله ويعلمكم الله ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله. Yang tu terkatuk rahang balik. Okey, jangan tutup rahang balik. Kan dekat huruf lam kan. Wattaqullah. Okey, ma'al farq. Okey, apa beza di antara yang saya kata katuk rahang, tak katuk rahang tu kan? Huruf lam tak boleh katuk rahang. Mulut ni tak ditutup kan? Sebab apa? Bila kita baca wattaqullah, kulum. Wattaqullah. Yang tu namanya kulum rahang. Kan kita kulum lam kita kan, jangan. Wattaqullah. Kena buka rahang, angkat ujung lidah supaya nampak huruf lam kita tu clear. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Oh, clear. Kalau Kak Teh tutup rahang, dia hilang huruf lam tu Kak Teh. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Oh, dia bunyi gitu. Jadi jangan tutup rahang. Susah Ustazah sebab sebelum lafzu jalalah tu dhammah. Jadi juga dhammah dia macam tertutup. Kan tak apa, mudah-mudah insya-Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Allah kan dah janji kita kan. Wattaqullah. Wattaqullah kan, angkat lidah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hai, masya-Allah. Jadi sikit. Tak di banyak. Wallahu bikulli syai'in alim. Qubban ainik. Okey Kak Teh, tahniah. Jazakillahu khair. Masya-Allah, tabarakallah. Yang itu tu kita nak bagi comel tu ha dhammahu kan. Allamahullah. Allamahullah. Kama 'allamahullah. Okey, masa Kak Teh sebut ha dhammahu tu, lepas tu nak masukkan pula dekat lam tu kan. 'Allamahullah. Dengan Kak Teh tengok mulut cek. Kak Teh jangan sesekali tarik bahagian tepi kan. 'Allamahullah. Jangan. 'Allamahullah. Jadi buka je rahang, angkat ujung lidah. Kama 'allamahullah. Afiyat ulsun. Çok syukur. Okey, sambung. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله وربه. Itu tambah huruf. Ambil waliyattaqillah.